Tetapi apa ni nak cakap? Okey, untuk yang ni walaupun kecil. Okey, sekarang ni kita sampai orang panggil alik jatuh. Oh, ni alik jatuh. Okey, cantik kan pemandangan dia. Oh, cantik sini ni. Kat sini tapi tengah memikirkan. Okey. Kita nak buat apa dekat dalam sana? Okey, dalam sana. Dia ada sana. Tengah memikirkan nak menternak binatang apa tahu dekat sana. So, kita masuk sana. Dekat sini. Okey. Ni. Ada satu mesin dekat sana. Kita nak buat apa? Cuba korang komen sikit. Bagi cadangan lah. Apa yang sesuai kita buat dekat sini. Tapi sini kawasan dia. Dia macam ni. Nampak tak? Dia macam tu. Okey. So untuk dekat sini ada nampak kan satu mesin dekat dalam sana. Tu. Okey. So dah siap, dah rata. Okey, cuma untuk yang ni walaupun cakap kecil je, tapi untuk yang ni kecil saja. Tetapi, okey, aku ada dua kaki, dua tangan yang Tuhan bagi, kena usaha. Okey, usaha walaupun kecil, puas hati dengan hasil titik peluh. Okey. Walaupun dua kaki ke tiga kaki mampu. Okey. So janganlah disebabkan tanah adik-beradik jadi porak-peranda. Okey. Ramai dah kita tengok macam tu. Disebabkan tanah 2-3 jengkal habis rosak. Okey. So seelok-eloknya yalah Tuhan dah bagi dua tangan, dua kaki, usaha. Okey. Tak payahlah nak kesian dekat apa ni orang tua.